Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni bila saya buat live, ada beberapa orang kawan kita duduk minta ulasan tentang isu makam Nabi Zulkifli di sebalik tembok besar Cina yang baru ditemui beberapa bulan ni. Katanya bulan Januari hari itu 2025 berlaku sedikit runtuhan di tempat tembok besar Cina berkenaan. Lalu bila runtuh tempat itu, maka terbitlah ataupun nampaklah satu makam yang didakwa makam Nabi Zulkifli. Dan kita tengok video-video berkenaan sama-sama. Ini antara video yang viral. Dia kata gempar ditemukan makam Nabi Zulkifli. Dia disebut Nabi saja di bawah tembok Cina. Ini yang dah dibuka. Lalu tengok situlah mana makamnya pun kita pun tak nampak apa makam ke, bentuk makam ke apa. Tapi yang inilah yang viral yang pertama. Kemudian ini juga viral. Dia kata memperlihatkan proses pembukaran sebuah struktur kuno oleh beberapa pekerja sebelum dibuka. Katanya ornamen ukiran-ukiran Timur Tengah diperkuat. Lizang, ada pula. Itu dia. Ini yang viral dekat TikTok juga. Dan kalau kita tengok belah dalam, sebenarnya benda ni telah viral bukan tahun 2025. Sebenarnya tahun 2022 benda ni dah naik. Cuma biasalah orang nak buat hoax ni, dia menaikkan balik lah video lama. Ini video tahun 2022. Dia dah tunjuk kat bahagian dalam tu apa yang ada. Tengok kat situ. Tengok dekat sini sahabat-sahabat, tak ada pun bentuk Timur Tengahnya. Nampak tak? Ini Timur Tengah macam mana macam ni. Timur Tengah macam mana ni? Dan mana ornamen ukiran-ukiran Timur Tengahnya? Tak ada sebiji pun, sikit pun tak ada. Nabi Zulkifli main tak mana pula ni. Tapi itulah senang orang percaya. Jadi bila kita tengok video-video tu, kita dah buat satu pertanyaan. Benarkah perkara berkenaan? Atau ni hanyalah sensasi-sensasi yang dibesar-besarkan? Jom kita semak semula secara tenang berpandukan kepada ilmu. Sahabat-sahabat, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah seorang Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Wadhkur Ismail wal Yas'a wal Dzulkifli wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, demikian juga Zulkifli. Semua daripada kalangan orang-orang yang terbaik. Digandingkan Nabi Ismail dan juga Ilyasa di dalam satu nama. Jadi ada 3 nama. Salah seorangnya adalah Zulkifli, menunjukkan dan membuktikan bahawa baginda adalah seorang Nabi. Al-Quran dan hadis yang sahih tidak pernah menyebutkan secara khusus di mana Nabi Zulkifli ini tinggal ataupun wafat. Apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir seperti Ibn Kathir, Al-Imam Al-Qurtubi, Maki bin Abi Talib, mereka menyatakan bahawa Zulkifli ialah anak kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan Ayub diketahui tinggal di kawasan Syam, iaitu Palestin, Syria, Jordan dan sebahagian Lebanon hari ini. Jadi apa kaitan dengan Cina? Ada bukti Zulkifli sampai ke Cina? Jawapannya tak ada. Tak ada satu pun riwayat sahih daripada sirah, daripada tafsir maupun sejarah umat Islam klasik yang menyebutkan bahawa Nabi Zulkifli alaihissalam pernah sampai ke negara Cina. Apatah lagi wafat dan dimakamkan di sana. Semua yang disebutkan makam Nabi Zulkifli, dia pergi berdakwah dekat negara Cina dengan perasaan lebah lembut dan sebagainya, ini adalah andaian kosong tanpa asas. Lebih pelik lagi, makam yang didakwa itu dikatakan di dalam bahasa bahagian penulisan ada tulisan Arab. Disebut di sini, longsor yang terjadi pasca hujan deras selama 3 pekan berturut-turut pada awal Mac 2025. Padahal video yang hampa tengok tak sat tu tahun 2022. Tak pasal-pasal cerita muhu, hampa percaya dah. Kemudian dia sebut dekat sini, namun yang paling mencengangkan adalah ditemukan kaligrafi Arab yang menghiasi dinding luar dan dalam bangunan batu itu. Kaligrafi tersebut bukan hanya dekoratif, melainkan potongan ayat Quran di antara surah Anbiya ayat 107 dan surah Yasin ayat 12. Beberapa bahagian juga menampilkan pujian terhadap sosok bernama Nabi dari barat dalam bentuk syair Arab klasik yang ditulis dalam gaya Kufi. Aduhai. Sedangkan Nabi Zulkifli bukan orang Arab. Dia pun tak hidup zaman Al-Quran diturunkan. Malah sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itulah zaman Nabi Zulkifli. Logik dia macam ni sahabat-sahabat. Kalau dia ni bukan orang Arab, hidup jauh sebelum daripada zaman Nabi Muhammad dan tiada hubungan langsung dengan dunia Arab, bagaimana pula boleh ada ukiran Arab di makam dia? Itu dah jadi kesilapan logik, logical fallacy. Kita panggil ana
anachronism falasi, iaitu mencampur adukkan unsur-unsur dari zaman lain ke dalam konteks sejarah yang tak kena mengena dengan masa. Jadi saya fikir ada dua kemungkinan yang lebih masuk akal. Yang pertama, confirm besar-besar confirm cerita ni memang palsu. Dakwaan sebegini sebenarnya memang mudah viral, dan itulah dah viral dah benda ni. Tapi hakikatnya daripada sudut bukti pergi cari, semua ada masalah. Tak ada kajian arkeologi, tiada penyelidikan sejarah, bahkan tiada gambar yang betul-betul meyakinkan tentang peristiwa ataupun penemuan berkenaan. Yang kedua, kalaulah contoh adalah tulisan Arab dalam tu, walaupun kita pergi tengok tu memang dah tak ada lah, tak nampak Arab langsung pun dekat situ, tapi kononnya kalau adalah tulisan Arab dekat situ, mungkin ada orang yang sengaja pergi tulis ukiran Arab di tempat yang tidak diketahui sejarahnya, lalu dakwa itu makam Nabi, padahal kita pun tak pasti itu makam siapa. Jadi sebenarnya siapakah Nabi Zulkifli? Dia ni bukan Arab. Dia dipercayai berada di dalam kalangan Bani Israel. Hidup dalam persekitaran Bani Israel. Bukan dalam kalangan bangsa Arab. Bukan dalam kalangan bangsa Cina. Bukan. Dan kita kena tahu juga Bani Israel ni siapa. Ramai orang tak tahu bahawa Nabi Yaqub AS juga dikenali dengan nama Israel. Itu Nabi Yaqub. Dan keturunan dia disebut keturunan Bani Israel. Termasuklah keturunan Bani Israel ni ialah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun termasuk di dalam keturunan Bani Israel. Dia bukan Arab. Sebab tu sahabat-sahabat, kita kena hati-hati dengan perkara yang sensasi berkaitan tentang agama. Zaman ni ramai suka cerita viral, kisah misteri dan juga macam-macam jenis keajaiban. Kalau dulu orang duk tengok Mastika, sekarang orang tengok TikTok. Tapi dalam soal agama dan juga kenabian, kita tak boleh main agak-agak. Kita tak boleh pergi tengok tu terus pergi percaya. Kita kena berpegang pada dalil, bukan kepada perasaan. Rasulullah SAW dah ingatkan kita, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang itu dianggap sebagai pembohong bila dia ni sampaikan semua benda yang dia dengar. Tak kira benda tu betul ke atau benda tu pembohong. Semua yang dia dengar, semua diriwayatkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat-sahabat, kesimpulan kita dekat sini, jangan mudah tertipu. Nabi Zulkifli bukan orang Arab. Tak ada bukti yang sahih bagi dia sampai ke negara Cina. Makam dan ukiran Arab adalah sangat mencurigakan. Dan Nabi Zulkifli sepanjang hidup dia duduk di kawasan Syam bersama dengan keturunan Bani Israel. Sebab tu kita tengok dekat Syam ni ada beberapa tempat makam yang dikatakan bahawa itu adalah makam Nabi Zulkifli. Cuma Nabi Zulkifli ni sangat popular, sangat disukai. Maka ramai orang dakwa makam dia. Bahkan di Mesir pun ada makam Nabi Zulkifli. Walaupun entahlah siapa yang pergi buat dekat situ kan. Demikian juga dekat tempat-tempat yang lain. Dan terkini dekat China orang kata itu adalah makam dia. Dan bukan setakat tempat yang viral itu, tempat yang lain juga yang memang dibuat establish elok-elok, cantik elok pun, mereka kata itu adalah makam Nabi Zulkifli. Padahal tidak ada bukti yang sahih berkaitan tentang hal berkenaan. Satu-satunya makam Nabi yang benar-benar kita tahu lokasi sahih dia hanyalah makam baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang tu saja. Lain daripada tu tak confirm. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, nasihat buat semua, sebelum kita nak percaya atau sebarkan mana-mana berita, selidik dulu. Jangan jadikan agama kita bahan untuk viral semata-mata. Pegang kata-kata Imam Malik rahimahullah, al-ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah daripada siapa kamu ambil agama kamu. Kalau anda pernah baca artikel ataupun tengok video-video berkenaan, anda rasa ragu, tanda fikiran anda masih waras dan mampu berfikir secara kritis. Teruskan bertanya, teruskan mempersoalkan perkara yang anda mungkin bertanya-tanya dan terus mencari kebenaran, tapi jangan mudah percaya apa saja yang viral. Oleh sebab itu juga sahabat-sahabat, saya nak maklumkan bahawa saya buka sampai ke hari Jumaat ini.
iaitu combo 115. Hari tu saya buka dah combo 100. Tapi ramai permintaan, dah tamat dah. Jadi saya buka sekali lagi combo 115. Harga asal buku-buku ni adalah RM143. Tapi saya nak bagi RM115 untuk kita memandaikan umat dengan ilmu. Nak bagi kita cerdik. Jangan mudah percaya benda-benda yang duduk dekat media sosial kita. Bagi pada diri kita, bagi kepada anak-anak kita, bagi kat jiran, bagi dekat kawan kita. Ini buku ada 6 buah buku. Yang pertama, Kitab Al-Kabair, buku dosa-dosa besar. Ada 76 dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Terjemah lengkap di dalam bahasa Melayu Malaysia. Buku kisah-kisah aneh ketika kelahiran Nabi SAW. Kajian saya berkaitan tentang waktu awal kelahiran Nabi SAW. Dakwaan-dakwaan berkaitan tentang isu dilahirkan dalam keadaan telah bersunat dan sebagainya. Itu telah saya bahaskan di sini. Adakah ia betul ataupun ia itu hoax. Kemudian panduan solat wanita, buku Mengapa Muhammad Begitu Cintakan Khadijah, asas ilmu hadis untuk awak belajar apakah disiplin yang digunakan oleh para ulama di dalam membuat semakan sesuatu berita. Kita tak akan percaya langsung dengan apa yang orang sekadar sebutkan sahaja, tetapi kita akan buat semakan. Macam mana kita nak buat semakan? Macam mana Islam ajar kita untuk berdisiplin? Ini ada di dalam asas ilmu hadis. Disiplin-disiplin itu diajarkan di sini. Kemudian buku yang direkomend oleh Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin iaitu buku terjemahan Ma'al A'immah, terjemahan kitab Imam-Imam Mazhab. Ada 4 Imam Mazhab kat sini, cerita-cerita yang menarik awak boleh tengok, cerita bagaimana keunggulan para ulama keempat-empat berkenaan di dalam memperjuangkan kebenaran. Sahabat-sahabat, buku ni harga asal dia RM143. Anda WhatsApp saya sekarang dan saya akan bagi kepada anda dengan harga RM115 dan ia akan berakhir dalam masa yang terdekat. Sahabat-sahabat, dapatkan buku ini, insya-Allah saya sendiri akan balas mesej anda. Anda WhatsApp nombor ni, saya sendiri akan uruskan tempahan anda. Cuma staff saya, tim saya, mereka akan bungkuskan dan hantar terus kepada anda. Lebih cepat, lebih mudah untuk anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dapatkan buku ni. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.